Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Ah, saya dapat buat video lagi. Hari ini hari raya ke berapa ini, Bray? Raya ke berapa? Sebulan ya? Okey, selamat hari raya saya ucapkan tuan-tuan. Yang mana follow saya ucapkan selamat hari raya. Mohon maaf selama anda follow saya ada terkasar bahasa daripada saya mohon maaf lah. Okey, alhamdulillah hari ini berkesempatan saya dapat buat video lagi untuk new project rewiring di Jitra Kedah. Alhamdulillah saya sampai semalam di Jitra Kedah. Okey, untuk Jitra Kedah ni rewiring single phase. Asal dia dah buat wiring sebab terbakar. Jadi wiring yang asal dia tu banyak soket plug yang tak dapat guna. Kalau boleh pakai pun banyak peralatan yang rosak. Lebih kurang macam itulah daripada owner. Jadi rumah ni dia ada pasang solar. Yang khas solar tu tak apalah, itu solar punya kerja. Cuma tugas saya datang untuk rewiring. Dan rewiring ni high spec tuan-tuan. Pakai mega cable, DB Hager. Dan untuk di Kedah ni, Jitra, saya bagi trunking GI. Okay, trunking GI. Lepas tu root tie poly. Bagi dapat jelas ni. Okay, root tie poly. Baik, trunking. Aduh. Trunking 2x3 GI. Yang ni untuk ke DB, main DB, sub DB. Ini untuk atas. Dalam banyak-banyak projek saya, GI ni, inilah yang first saya bagi trunking GI. Sebelum ni kalau untuk area Kelantan saya bagi PVC ya. Jadi untuk di Kedah ni, tak apalah, saya bagi untuk GI. Sama je tuan-tuan, pakai GI, pakai PVC sama. Dia tak ada perbezaan pun. Lebih kepada kemas tahan. Kalau pakai GI pun cara potongan tak betul, ikut dan main belasah sama juga, tak tahan juga. Lebih baik pakai PVC. Kalau pakai GI, tempat potongan tak asah. Maksudnya lepas daripada kita potong sini, kita tak asah, tajam. Kena kabel luka juga. Lebih baik pakai PVC. Jadi yang ni saya pakai GI. Bila pakai GI ni, tak boleh nak terkejar-kejar. Dia tak boleh nak push. Saya tak boleh nak buat rainbow lah. Saya kena buat cara tu elok sikit. Jadi saya pun dah naik tengok atas semua sekali. Saya nak cakap susah. Tak adalah susah sangat. Nak kata senang, tak adalah senang. Proses rewiring, mana-mana tempat sama tuan-tuan. Sebab saya kena buat sistem wiring yang dibuat oleh saya supaya orang lain mudah nak buat maintenance. Bukan sekadar saya je mudah, tapi orang lain pun mudah. Ke rumah ni dia pakai solar sini. Okay, ni solar. Sekarang ni solar tengah on. Maksudnya rumah ni penggunaan solar. Saya tak pandai solar ni. Setakat tengok macam tu boleh lah. Tak pandai tuan-tuan. Anda ada bajet nak pasang solar, bolehlah pasang. Bil api daripada 130 lebih turun kepada 80 daripada owner lah. Jadi saya rewiring balik. Saya nak tengok rewiring yang saya buat turun berapa kos dia. Bil api kos pula lah. Bil api berapa yang turun. Kalau rendah lagi daripada solar, maksudnya wiring yang saya buat tu lagi power daripada solar ni. Tak ada, biasanya setakat akan turun lah. Rewiring ni lebih kepada pendawaian ni bermasalah. Bila pakai peralatan cepat rosak, lampu cepat terbakar, itu sebenarnya. Yang lain saya tak kaji selidik lagi. Saya pun dah tengok dalam bumbung.
Tadi saya pun nak buat kerja tuan-tuan. Progres saya dekat Kedah ni, bila masuk trunking, saya tak boleh nak bajet berapa hari. Cuma insyaAllah saya akan cuba buat secepat mungkin lah. Jadi untuk orang Jitra, kalau ada pot makan yang sedap, boleh bagi tahu. Sebab pagi tadi saya makan pedas. Dia kata tak pedas. Biasalah. Cirit. Betul tak? Dah cirit dah. Jadi saya nak buat kerja dulu tuan-tuan. Beres. Okey, sekarang ni dah jam 6.30. Alhamdulillah untuk pemasangan trunking saya dah siap sepenuhnya. Jadi trunking semua dalam rumah ni trunking GI tuan-tuan. GI saya pakai GI grade biasalah, senang. Yang anda tengok straight. Tunjuk ni. Okey, straight ni. Straight saya buat sambungan. Untuk ke sub DB atas.
Warna putih, saya tak pasang lagi. Jadi yang ni akan turun ke sub baby, yang ni straight je. Ada balance lagi 4 batang. Okey, 4 batang. Dia rumah ni point dia tak banyak, cuma dia panjang. Bila panjang macam ni lah. Trunking saya pakai 2x2 untuk atas, 2x3 untuk turun ke DB. Yang ni projek mega tuan-tuan, projek mega di Jitra, Kedah. Dah saya datang jauh-jauh, takkan nak buat wiring tu biasa-biasa. Saya kena buat luar biasa sikit daripada Kelantan. Jadi customer dah pilih saya, terima kasih kepada customer menggunakan perkhidmatan saya. Walaupun di Jitra ni dia ramai orang wireman yang berkebolehan, tapi owner nak saya, jadi saya datanglah. InsyaAllah besok saya akan turunkan untuk DB dan akan pasang pipe. Okay, untuk rumah ni semua menggunakan mega kabel. Dekat Jitra ni tuan-tuan, kalau dekat Pekan Jitra saya datang, saya pergi petang tadi, tengah hari tadi, trunking GI tak ada jual. Sebab memang kebanyakan wireman tak pakai. Dia akan pakai yang PVC. Lepas tu mega kabel tak jual. Mega kabel dia tak jual yang loose, maksudnya meter. Dia akan jual satu gulung. Satu gulung untuk 10 mm 800 lebih tinggi tuan-tuan untuk mega kabel. Tak apalah. Nanti saya akan cuba cari tempat lain untuk penambahan trunking je lah sebenarnya. Jadi yang ni tak cukup. Jadi macam ni lah, seperti mana anda tengok ni. Yang mana saya boleh bend, saya bentuk lah. Jadi itulah untuk progres hari ini, hari yang kedua. InsyaAllah saya akan cuba cepatkan progres saya, tengoklah macam mana. Jadi saya Zahran Engineering, kepada anda yang di luar, nak buat macam ni, kos dia tinggi. Dia tak ada murah. Kalau orang boleh bagi murah pada anda pengguna, terus ambil. Kena ambil, rugi. Barang murah kena ambil. Janji murah berkualiti. Daripada mahal tak ada kualiti, baik murah berkualiti. Cuma setakat ni murah, saya tak jumpa lagi lah kualiti. Memang kalau murah, cacing lah jadi dia. Jadi, terima kasih kepada anda yang follow saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.